Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mirza Khalid Muhammad Karail selaku pengacara anda pada hari ini. Sekarang ini saya berada di institusi pendidikan yang komited dalam menyiapkan pelajar dengan kemahiran teknikal dan vokasional yang relevan dengan keperluan industri. Dengan semangat untuk mendepani cabaran dunia pendidikan yang semakin berkembang, Kolej Vokasional Kelang telah mengambil langkah maju dalam mengintegrasikan teknologi digital ke arah sistem pendidikan kami. Namun, menjadi persoalan, apakah bahan digital yang terdapat di Kolej Vokasional Kelang ini? Mari kita ulas bersama wartawan yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita berada di bengkel elektronik. Jom. Sekarang kita bersama-sama Encik Muhammad Zaid bin Mat Zain, pensyarah program teknologi elektronik, untuk berkongsi tentang program robotik yang telah memperoleh tempat ketiga dalam pertandingan International Robotic Challenge 2024. Baiklah cikgu, bolehkah cikgu terangkan tentang program robotik ini? Alhamdulillah, kita dapat ada penaja yang bagi satu robot yang kita boleh bertanding dalam pertandingan mengikut kriteria dia lah. Okay, kalau sebelum ni banyak yang kita tewas disebabkan kita ni tak so strong dengan robot kita kan. So dengan yang terkini ni kita boleh bertanding dengan fair lah. Tambah pula dengan kehadiran pelajar yang boleh bagi komitmen. So dengan latihan yang kita buat, so kat situ kita boleh pergi lebih jauh lah. Yang kita boleh pergi peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, disebabkan kita ada rezeki tadi tu lah kan. So, saya rasa itu sikit sebanyak dari perjalanan robotik hari ni lah, robotik KB Kelang 2025. Okey, baiklah cikgu, terima kasih dan tahniah atas pencapaian yang membanggakan ini. Okey. Terima kasih kepada saudari Puteri atas temu ramah bersama Encik Zaid sebentar tadi. Seterusnya kita akan bersama dengan saudari Damia. Hari ini kita berada di Bengkel Teknologi Pemesanan Industri. Kini kita bersama Puan Jumriah binti Pama, pensyarah program Teknologi Pemesanan Industri, untuk melihat perkembangan pendigitalan yang telah diaplikasikan di bengkel ini. Baiklah cikgu, bolehkah cikgu terangkan berkaitan 3D printing ini? Okey, teknologi 3D printer ni adalah teknologi inovasi yang canggih untuk pembuatan model 3D, di mana pembuatannya adalah printing lapisan demi lapisan yang membolehkan kita menghasilkan satu projek cenderahati seperti ini yang kita namakan sebagai additive manufacturing. Untuk cara kerja, kita nak pindahkan ke mesin pencetak 3D, kita perlu design dulu model yang kita buat. Okey, pertama kita mestilah login dalam email Delima dan kita boleh design font atau huruf yang kita nak pada Google Drawing. Seterusnya kita boleh buka dekat Delima untuk aplikasi Tinkercad. Okey, selepas itu kita akan import huruf yang telah kita design ke dalam Tinkercad dan membuat sedikit setting pada bentuk yang kita nak, dan seterusnya kita akan pindahkan kepada perisian slicer 3D. Okey, iaitu ini kita panggilkan 3D Studio, okey, Bamboo Studio, dan selepas kita masukkan setting, kita boleh terus print kepada printing. Kita akan print selapis demi selapis. Okey, boleh tengok dan dia akan print sehingga selesai. Tapi demi selapis-selapis untuk additive manufacturing. Okey, ini adalah contoh yang telah siap lah, nama yang telah siap kita design. Okey. Terima kasih kepada saudari Damia atas temu ramah bersama Encik Jumriah sebentar tadi. Kesimpulan yang boleh saya simpulkan di sini ialah pendigitalan pendidikan di KB Kelang ini sangat penting kerana mengenai pelbagai aspek. Antaranya ialah aspek pembelajaran yang seimbang, yang kedua ialah pendigitalan kemahiran yang profesional, dan terakhir ialah dapat mengurangkan kos pembelajaran. Itu sahaja daripada saya selaku wakil daripada Kolej Vokasional Kelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.